Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak tunjukkan bagaimana switch toggle ataupun switch manual digunakan dalam sistem PLC. Contoh ini switchnya. Okey, lihat switchnya boleh dipilih secara auto atau manual. Okey, kita boleh pilih auto, ni manual, sini auto. Apabila kita pilih ke manual, lampu akan boleh dipilih secara manual lah. Contohnya kita pilih lampu merah akan hidup. Kita pilih lampu kuning hidup. Kita pilih switch hijau akan hidup. Ini manual punya operasi lah. Ini operasi manual. Kita reset, dia akan mati. Switch merah, switch kuning, switch hijau. Okey, apabila kita pilih ke pilihan ke auto, okey, sekejap kita reset, kita pilih ke auto dan kita tekan button switch automatic, lampu akan beroperasi secara automatik. Pergerakan dia lah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, pergerakan mengikut program yang kita buat lah, menggunakan timer. Okey, dia automatik. Okey, kita reset, dia berhenti. Bila kita pilih auto, manual, okey, lampunya kita boleh pilih secara manual. Bila kita pilih auto dan fungsi manual tidak berfungsi lagi, bersedia untuk operasi auto, kita sediakan switch auto di sini dan kita lihat. Okey, itu peranan fungsi pilihan toggle jenis ini ya. Dan kita lihat dia punya alamat dia pun, bila auto I05, bila manual I04. Okey, alamat I04 manual, I05 untuk auto. Okey, jadinya pada PLC, okey, bila kita lihat pada program, saya telah buatkanlah terus untuk mempercepatkan video ni. Saya dah buatkan program untuk ni, untuk graph set operasi automatik dan ladder untuk operasi manual. Okey, ini graph set ni, data block ni untuk automatik dan ini function untuk manual. Dan kita perlu letakkan ialah di sini. Nampak tak? Switch auto di on untuk menjalankan operasi automatik. Nampak ni? Saya letakkan switch on di sini. Hidupkan switch auto, proses auto berjalan. Kita pusing ke arah switch ke arah manual, operasi manual yang akan berjalan. Okey, yang saya nak tunjukkan, yang saya tekan di sini ialah, yang saya highlight ialah ni, dua switch, dua pilihan di sini diletakkan di awal untuk mana satu yang awak nak jalankan pada satu masa, auto atau manual. Okey, harap boleh fahamlah penggunaan switch ini.